Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Selamat pagi. Hari ini hari Ahad 11 hari bulan 1 2026. Pandak nunggu Pak Lang hari ni. Minta tolong Pak Lang pasangkan pipe kat sinki tu, nak tambah satu pipe lagi. Barang-barang Pandak dah siapkan ni. Pandak pun dah ada beli satu batang pipe untuk tambah arah ke sinki tu. Untuk bilik air ni, Pandak biarkan dia betul-betul kering lantai ni. Pandak nak sapu cat eksposi nanti, insyaAllah. Cat dah ada. Okay. Buat sementara tu, Pandak nak sudahkan dulu kerja-kerja buat cetak konkrit tapak bawah jenang ni. Sambung ke ikat batu. Sini konkrit je ni. Okay. Pandak pun nak minta tolong Pak Lang je ni. Nak naikkan kayu 16 kaki tu untuk ke pasang ke buat palang yang dah kena makan dengan tebuk kena kumbang tu. Nampak kayu tu? Lubang kayu tu patah tu boleh runtuh atap. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan segala kerja-kerja. Okey. Doakan Pandak semua, doakan Pandak, doakan Wan juga, doakan kita semua sihat. Mudah-mudahan insyaAllah semua Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kerja-kerja kita. Buat sahabat-sahabat semua, moga-moga sihat semua insyaAllah. Assalamualaikum, sayang semua. Assalamualaikum semua, selamat petang. Alhamdulillah, ni hasil kerja hari ni. Saluran kedua pipe, Alhamdulillah laju. Okey. Buat dua pipe lah. Ni yang hari tu
tak berapa kuat. Pak Andak dengan Pak Lang buat, insyaAllah. Pak Lang tolong Pak Andak. Okey. Allah. Lagi satu Pak Andak tolong, Pak Lang tolong pasang. Tu pipe tadi daripada sana. Tu ada bekas tu. Saya punya tu entah Pak Andak jumpa. Boleh dimanfaatkan, Pak Andak guna je lah. Okey. Lepas tu sana ada satu gulung-gulung. Pak Andak support je. Kayu asal masih ada. Yang tu kayu yang dah habis kena tebuk dengan kumbang. Pun support dari satu batang dari luar, pasang bolt and nut dan tunjuk langit sekali. InsyaAllah lah. Ada kokoh sikit lah. InsyaAllah. Tambah sikit kekuatan. Okey. Alhamdulillah Pak Lang dapat tolong tadi. Sampai tengah hari. Pukul 2 dia kena hantar anak dia pergi balik asrama. Alhamdulillah sempat juga kerja-kerja. Okey. Doakan kami semua. Moga Allah Ta'ala pemudahkan segala urusan kerja-kerja. InsyaAllah. Assalamualaikum. Sayang semua. Amin.